Kisah penghulu Naam amat jarang didengari ramai. Walau bagaimanapun, sejarah penghulu Naam amat penting dalam pembentukan sistem beraja di Negeri Sembilan. Penghulu Naam dituduh penderhaka kerana terlibat dalam pergolakan perang saudara dalam perebutan takhta antara Raja Melewa dan Raja Khatib. Penghulu Naam telah berpihak kepada Raja Khatib dan telah membantu Raja Khatib berperang dengan Raja Melewa. Mengikut versi cerita yang diketahui ramai, Raja Pagaruyung telah menghantar kerabat diraja iaitu Raja Khatib untuk pergi lebih awal membuat persiapan menyambut kedatangan Raja Melewa di Seri Menanti. Negeri Sembilan masih tidak dibentuk ketika ini. Walau bagaimanapun, sesampainya Raja Khatib di Seri Menanti, baginda telah mengaku sebagai anak raja yang dihantar dari Pagaruyung, menyebabkan penduduk menyangka baginda merupakan raja yang bakal memerintah Seri Menanti. Berita tersebut mengundang kemurkaan Raja Melewa. Penghulu Seri Menanti bernama Penghulu Naam telah mengahwinkan anak perempuannya dengan Raja Khatib. Ini telah menyebabkan Raja Melewa murka. Baginda sendiri telah datang ke Seri Menanti untuk berperang dan merampas kembali takhta daripada Raja Khatib. Dalam peperangan itu, Raja Khatib dan Penghulu Naam yang juga pendekar yang hebat telah tewas bersama tenteranya. Raja Khatib telah melarikan diri dan Penghulu Naam telah dihukum bunuh oleh Raja Melewa. Kepala Penghulu Naam telah dipenggal, maka terpisahlah kepala Penghulu Naam dari jasadnya. Tamatlah riwayat hidup Penghulu Naam. Hukuman ini dilakukan pada malam hari. Keesokan harinya, gempalah Seri Menanti apabila didapati Penghulu Naam hidup semula seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi pada beliau. Setelah disiasat rahsia kehebatan Penghulu Naam yang mampu hidup semula ini, barulah diketahui apabila embun malam terkena jasad, Penghulu Naam mampu hidup semula. Untuk mengalahkan ilmu Penghulu Naam ini, kepalanya mesti dipenggal dan kepala dan jasadnya mesti dikebumikan berasingan dengan dipisahkan anak sungai. Setelah mengetahui rahsia ini, maka sekali lagi Penghulu Naam menjalani hukuman penggal kepala ini. Jasad dan kepalanya dikebumikan berasingan dengan dipisahkan anak sungai. 3 malam berturut-turut terdengar suara Penghulu Naam menjerit meminta jasadnya kembali. Suara itu datang dari arah kepala Penghulu Naam dikebumikan. Kematian Penghulu Naam telah menyelesaikan ketegangan dalam pemerintahan ketika itu. Benarkah Penghulu Naam seorang penderhaka? Dan benarkah Penghulu Naam mampu hidup semula? Inilah kisah sebenar Penghulu Naam yang disampaikan oleh Tuan Nur Amin. England. So yang bergerak sekarang ni hanya sampai Melaka dan Johor. Di negeri kawasan Sembilan dia orang tak sampai. Itu dia punya itu. Jadi ini kita cerita sejarah. Saya dapat cerita ni bukanlah saya baca buku. Cerita yang disalurkan oleh nenek moyang saya. Penghulu Naam ni bukanlah saya punya saudara, bukan. Penghulu Naam ni berkahwin dengan seorang perempuan yang bersuku Batu Hampa, di mana itu adalah suku saya. Jadi dia menyemondo. Jadi dia menyemondo. Dia istana dekat situ lah. Cerita dia atas cerita. Jadi cerita yang saya dapat ni daripada isteri dia. Isteri dia mengeluarkan cerita dan turun-temurun sampailah kepada kami, kan? Ketika ia nak dihukum pancung pun punya cerita. Isteri dia lah yang bercerita. Tak ada mendengar-dengar cerita orang lain. Tak ada macam dalam buku sekolah. Buku sekolah dia orang kau tahu Penghulu Naam mati dia macam pancung. Mana dikebumikan? Kepala dia di Bukit Tempurung, badannya di Bukit Tabuh, dipisahkan satu sungai. Itu cerita dia. Tapi cerita orang yang punya badan ni adalah daripada isteri Penghulu Naam, kerana beliaulah yang menyaksikan Penghulu Naam ni dihukum pancung, kan? Dan beliaulah
menyaksikan penggunaan ni kepancung, kemudian dikebumikan, kan, dikebumikan, kemudian dia bangkit semula, dia hidup balik, dia bercantum. So apabila di hari yang ketiga, sebelum hari masuk hari ketiga, bila dia dipancung, dia orang mengukakan usul supaya dipisahkan daripada sebatang sungai. Dia dapat alamat kepala di sini, tubuh dia di situ, sungai. Jadi dia tak ada apa. Jadi sebelum dipancung subuh tu, sebelum tu bila dipancung, yang tukang pancung termasuklah si dia punya udah balang Raja Melewah tu semua. Raja Melewah pun di situ, anak pengguna seni pun dari situ, Mas Merah pun, bukan Mas Merah, Mas pun ada situ. So bila dipancung tu dah putus, dia orang tanya, ambil bini dia tanya, boleh tak saya bawa salah satu untuk dikebumikan di telapak saya, kan? So pilihlah, dia kata. So dipilih kepala dia, kemudian bawa dibungkus, bawa dikebumikan ke tempat perempuan dan perempuan tengok tempoh hari kat situ. Jadi cerita tu ditutup kerana dia seorang pendahaka dan kepala raja. Kemudian dia punya pendahaka, kemudian suku kami itu macam terpulau lah, terpulau. Okey, itulah cerita dia. Ketika sebelum cerita tu, ketika dia dipancung mula, dia bercantum, dia balik rumah. Bila dia bini dia dengan anak-anak dia dalam rumah, dia balik, dia ketuk pintu, kan? Bila dia ketuk pintu, dia bagi salam, Assalamualaikum, suara yang lemah. Kemudian bini dia kata, suara ni macam saya kenal. So dia pergi buka pintu tu, tengok laki dia bercantum, kat sini berdarah, kesan darah tu. So akhirnya dia duduklah, dia jaga bini dia, dia jaga Tundu Naam ni. Tapi masalahnya, kalau dulu dia panggil sayang, sekarang tak panggil sayang lagi. Dia panggil nama dengan nama. Jadi bini dia pun heran, kenapa berubah, kan? So entah macam mana, dia lain, tapi dia tak ada bersama. Dia tidur macam tu lah. Jadi dia punya tindak tanduk tu berlainan. Kemudian tu mimpilah bini dia ni, dia kata orang yang tidur di dalam bersama kamu itu bukan aku, dia kata. Hanya jasadnya dia yang dalam tu dah pergi, dah selamat. Ini tuntutan penghulu Naam ni dulu ni, yang hebat ni masuk. Dia masuk, dia itu ilmu dia lah, kan, dia masuk macam tu. So akhirnya isteri dia pun orang raja nanti datang nak panggil dia balik, macam tahu dia dah balik. Itu yang dihukum. Dan dipancung, disuruh pilih, dia bawa kepala dia kat situ.
Jadi cerita itu saya dengar masa saya kecil. Mak ayah saya cerita. Dia tak ada kata Penghulu Naam. Dia kata ada orang mati berdarah kat semak tu. Hanya kepala je. Jadi dia di kawasan ni sampai belakang tu. Ini dulu hutan. Di dalam hutan. Dikebumikan. Kemudian tu lama kemudian saya pun membesar, saya pun tak tahu yang situ Naam. Lepas saya kerja sampai kerja dah pencen pun saya tak tahu tu dia. Saya ni menumpang di tanah Naam ni, tanah bini dia ni, kan? So saya tak hirau, saya tak berminat dengan cerita-cerita ni Tuan Imran dah. Dia punya cerita tu. Kemudian saya teringat bila mak ayah saya dah tak ada, teringat cerita tu. Ada satu kumpulan spiritualis Melayu ni datang sini, dia scan. Dia main scan, dia pandai pula scan tu. Dia scan, saya duduk sini, dia ketuk itu, scan. Saya tanya nak apa? Dia kata saya nak cari kepala. Kan? Kepala apa malam-malam tengah malam ni nak cari? Kan? Nak cari kepala. Kan? Saya nak mencari kepala Penghulu Naam. Mana kau tahu kat sini? Kan? Dia dah scan. Dia scan. Itulah tempat dia scan. Siap dia merasuk sekali lah, masuk sekali lah, menurun sekali lah di semua. Kita tu lepas tu saya tak mengaku. Tetap malu sebab kita ni pendaka raja. Lepas lama kelamaan tu diulang alik, saya pun buka cerita tu. Saya tak tahan kan. Tolong saya buka lah cerita tu. Dan itu cuma cerita yang ni. Masa kecilnya Penghulu Naam ni dia anak keturunan orang asal Sakai. Ya, Penghulu Naam ni. Penghulu Naam ni ada nenek dia panggil Bayan nama dia. Bayan. Jadi ni kita cerita masa masa kecil. Bayan ni adalah pemerintah tanah ni. Ini 9 ni. Dia Sakai, perempuan. Dia ni kerja bunuh orang je, buat cara Sakai lah. So segala batin-batin lain semua tunduk kat dia. So dia jadi raja. Dipanggil Raja Bayan, Raja di Rimba. Kan? So masa tu Melaka belum ada, Melaka dah ada. Rembau pun tak ada, Jelebu tak ada, apa pun tak ada. Yang ada dipanggil Rimba. Dia raja di Rimba. Lepas tu entah macam mana datanglah masuk orang Minangkabau. Orang Minangkabau dia mengirim melalui Sungai Muar. Kat Sungai Muar dekat Muar, Jozo dia masuk untuk meroka mencari tanah. Sampailah dia ke Pahang. Diketuai oleh Khatib Akhir, nama dia. Khatib Akhir. Pemimpin dah. Sampai ke Pahang, dia nak beranak pinak. Pasal tujuannya nak mencari harta. Orang Minangkabau ni bijak. Orang asli ni dia lurus, bodoh-bodoh lang. Jadi dia menggunakan, dia exploit keadaan itulah. Tapi masalahnya dia tak boleh lama di Pahang sebab orang-orang asal Pahang menolak dia. Sebab dia tak nak berkahwin dengan orang asal di Pahang. Ikut ceritanya, sebab dia kata wanita-wanita orang asal Pahang ni tak cun, kan? Semua hidung kemek-kemek semua. Tapi orang Minangkabau yang datang ni handsome orang Minangkabau ni, kan? Dia datang bukan sembarang datang, siap pertahanan diri semua. So akhirnya dia pergi cari arah ke Pulau Rimba lain. Dia cari, akhirnya dia orang dia punya, ini ketua dia Khatib Akhir.
Dia suruh orang-orang dia pergi meneroka tempat lain. Akhirnya dia, orang dia bagi tahu, kami ternampak satu orang putih kulit dia sedang mandi. Dia sedang mandi. So kata akhir kau pergi, bersama mengintai lah. Pada bila hari beberapa hari kemudian nampak dia turun mandi, perempuan tu mandi secantik orang lah, kan. Sebab kata dia tu lah Tengkis, anak si Tok Batin Bayan ni. So entah macam mana si orang Minangkabau ni bosah akal, dia bijak. So dia mesti tackle Batin Bayan dulu. Kalau dia tackle dapat Batin Bayan tolak. Banyak kali pergi, akhirnya diterima dan akhirnya dia nak meminang anak dia ni, si Tengkis. Entah macam mana diterima, dia pun kahwin. Bila dia kahwin, melahirkan anak dia, itu yang dinamakan Naam. Dia cerita dia, baru dia Naam. So Naam ni dibentuk personalitinya oleh Bayan Sakai ni, dan juga Raja Khatib Akhir, orang Minangkabau. So dia orang ni masuk Islam, tapi orang Sakai masuk Islam, tapi dia menyembah apa juga, sungai apa laut tu kan dia tak peduli. Islam tu berkembang lambat, kan. So entah macam mana si Tengkis ni tahu cerita Tengkis kan. Kalau kita pengguna ni mesti tahu cerita pasal Tengkis. Oleh kerana banyak menolak pinangan orang anak Tok Batin, akhirnya dia pergi, dia diracun. So dia mati, muntahkan darah pada umur 26 tahun. Muda lagi, masih muda, kan. Maka tinggallah penghulu Naam masa tu model 5 tahun, dijaga oleh orang Minangkabau ni. Jadi bila dia besar sampai umur 18, barulah dia ditabalkan sebagai penghulu kawasan tu. Bila dah ramai so ramai orang Bugis attack, menyerang, nakkan merebut. Jadi harus Pulau Rimba ni dapat sokong pertolongan daripada Raja Pagaruyung. Pasal Raja Pagaruyung ni anti British, anti Bugis. So akhirnya itu mengantar rombongan dijemput Raja Pagaruyung untuk dijemput, dijadikan sini, raja kat sini. Jadi pada masa tu Raja Pagaruyung ni berlagak adil. Dia test anak-anak raja ni, siapa yang nak pergi jadi raja, kan. So dah macam mana anak dia tu melewah tu pun dites, tapi gagal ujian dia di batu kasur tu, dia gagal. Tapi boleh terima lah, kan, gagal. So ahli jawatan kuasa dia kata masih boleh tarik lain. So akhirnya ambil anak buah dia, kan? Kita test anak buah dia. Anak buah dia tu bernama Raja Khatib. Raja Khatib tu, masalahnya Raja Khatib, bila kita nak kata nak jadikan raja dia tak nak. Mengapa dia? Sebab dia, nama dia Khatib, nama dia ada tu Tengku Raja apa lah, lupa lah. Sebab dia duduk ni di surau ni, di madrasah. Dia tak minat. Tapi oleh kerana jangan derhaka, Khatib pun pergi ujian tu. Jadi bila dia pergi ujian ke batu kasur tu, tak ada dia nak apa, dia hanya semayang je. Pasal dia tak minat.
Kan? Kalau dia gagal pun tak apa. Dia semayang apa, dia tak tercampak, dia sampai habis dia ada kat batu. Kan? So akhirnya dia lah yang dia hantar. So yang menjadikan cerita tersuuk ni, rahsia ni cerita dalam. Yang permaisuri Raja Pagaru itu bengis. Sebab kenapa anak dia tak dapat pergi, kenapa anak saudara dia pergi. Jadi bengis. So Raja Khatib ni dihantar berlapor kepada Raja Siak. Akhirnya sampai ke Johor, minta Cok Moho, dapat Cok Moho, sampai ke sini jumpa Tunggul Naam, dijadikan raja. Sultan di Sembilan lah. Jadi permaisuri dia ni, dia betul-betul di Pagaruyung tu, dia hantar orang dia mencucuk, hantar ke sini, kata itu bukan raja yang sepatutnya. Dia sebagai meneroka dulu untuk menyambut raja yang sebenar akan datang. Itu dia adakan cerita tu, kan, adakan cerita tu. So ni permaisuri dia bercerita, dia nakkan anak dia jadi raja. So tak tahu mana, bila ditanya Raja Melewar pun datang dengan bala tentera nak melawan, berperang, melawan. So dia hantar pesanan melalui messenger dia, jumpa, suruh menyerah, suruh tata, dan suruh Naam melantik dia. Masa itu kuasa pelantikan raja adalah Guru Naam. Kemudian Naam tanya kepada Raja Melewar. Raja Melewar pada Raja Khatib. Raja Khatib kata, saya serah sajalah, saya tak minat jadi raja ni. Saya serahkanlah tata ni kepada saya dan Udin. Dia tak nak, tapi dia jadi raja. And then Naam tak mau. Naam kata, terus saya pertahankan. Itu yang berlawan. Raja Khatib sendiri nak bagi, ambil. Jangan ada bergaduh-gaduh dalam malu. Kan? Akhirnya bergaduh, kalah lagi. Raja Khatib ni balas, tenteranya besar. Kemudian panggil Naam. Raja Melewar kata, sujud padaku dan jadikan aku raja. Naam kata, tak. Saya telah tanda taat setia saya pada raja yang saya lantik yang pertama. Itu cerita dia. Tapi Naam yang kena hukum. Sebab bila Raja Khatib ni dulu datang untuk dijadikan raja, yang melantik semua tu semua tengok, tanya, mana Cok Moho? Dia tunjuk Cok Moho dia pada raja di Johor. Nah, ni Cok Moho dia. Penuh tertib. Kemudian dia punya apa tu, suku-suku ni, ketua-ketua suku, tengok betul. Jadi semua setuju. Bila dah semua setuju, kita lantiklah dia jadi raja. Itu banyak, itu dia punya cerita dia. Dia punya tiang balai dia sekali semua jadi raja. Itu puncanya Raja Khatib ni jadi raja. Kemudian back to kembali kepada hukuman tu. Akhirnya dia tak mau apa, tahan hukum macam sebelum sembuh. Dia cerita sebelum sembuh. So itu dia habis cerita kat situ je lah. Kalau kau tanya aku apa kaitan Guru Naam dengan itu, dengan di Johor, di Melaka, saya tak tahu. Sebab yang menyampaikan cerita ni dan lisan ni, siapa Guru Naam, macam mana mati dia, mana dia dikebumikan ni. Itu Guru Naam. And then Pusaka Naam tu diserah pada bini dia. Bini sembilan ni, apa-apa pusaka semua turun pada perempuan. Jadi bini dia ambil.
ininya apa, pass down, salurkan kepada bawah sampailah kami memegang dia. Tombak dia macam tombak India lah, Trisulan yang 3. Kalau kita jata ni 9 tu kan ada, itu cantik, itu bukannya, itu lukisan artis. Yang sebenarnya 3 jata tu penuh rambut dia, lilitan rambut tu, tapi rambut hitam. Selalunya dah berkurun-kurun, tentulah rambut tu orang tua dulu kan dah beruban kan. Ni tidak, rambut tu hitam. Rupa-rupa itu rambut si Tengkis. Setelah diracun sebelum tu si Tengkis, rambut dia dipotong, dililitkan kepada tombak tu. Tombak tu tak boleh ditunjuk sebab dia angker, sebab kata orang Jawa dia, orang Indonesia angker. Kiranya kalau dekat budak-budak kalau ada tak maulah kan. Saya tak keluarkan benda tu. Penonton. Itulah tombak dia. Satu. Segala keris semua dijual oleh orang yang duduk situ dulu, dijual. Dia pasal dadah, keris, tumbuk lada, badik, semua dijual. Dadah. Yang tak terjual tombak tu. Kalau tuan-tuan nak tahu, tengok istana dia. Tapi itulah malam tak boleh, yang ni gelap. Istana kalau lalu kat tu, kat situ, yang nak rumah condong yang nak runtuh. Itu tempat istana dia kat situ. Istana dia. Raja melewah apa ni? Astana Raja. Kawasan tu. Itu dah nak runtuh. Jadi dia orang tak nak betulkan kan. Dia ada dia punya ni keturunan dia. So dia orang tak nak betulkan, dia biar macam tu lah kan. Saya nak betulkan, dia orang marah. Ini bukan, ini tu dia punya salah keturunan dia yang ada kat situ, keturunan campur, bukan asli. Dia ambil anak, dia orang tak ada anak, ambil anak tu, ambil anak kan. Jadi itu sebab saya pegang tongkat tu, Guru Naam tu kan. Kemudian tongkat Guru Naam tu dia punya apa, boleh disuruh kan, boleh disuruh. Satu hari saya bawa tongkat tu ke Kuala Lumpur. Saya bawa satu ke Kuala Lumpur. So entah macam mana, ada satu orang daripada dia mana entah datang, laki bini kata anak dia dilarikan orang kan. Anak dia dilarikan orang, ikut ya, syok sama syok lah kan, larilah, tak balik-balik kan. So dia minta tolong saya. Dia kata saya tahu saya bukan dukun kan. So isteri saya pula kata gunalah tombak tu kan. Aku kata guna tombak tu macam mana nak guna. Tadi dia datang pukul 11, pukul 3 belum selesai, tak balik-balik. Saya kerja. Jadi macam mana nak bagi dia balik? So saya kata pakailah tombak tu. Saya nak buat macam mana kan. Dukun pula tanya nak buat macam mana kan. Itu cerita dia. So buat je lah. So saya ambil tombak tu turun kan. Apa nama budak tadi ni? Sekian nama, sekian buat lah tu kata. Siapa nama dia? Saya tombak. Balik 3 kali. Dah, tuan-tuan boleh balik. Saya dah buat dah. Kan? Saya dah buat dah. Tapi dia tunggu lagi. Dia relax. Sejam lagi lepas tu saya mata dah mengantuk betul lah. Susah jadi dukun ni sebenarnya kan? Itu sebenarnya. So akhirnya dia dapat telefon, anak dia dah balik. Sejam kemudian. Lepas itu dia pun bercerita dengan kawan-kawan dia. Akhirnya saya jadi dukun. Sial betul lah dia. Kita main-main je. Itu cerita dia. Dah berdua. Saya kata saya jadi dukun. Saya jadi dukun. Kemudian tu ada pula sebelah tu rumah
rumah tu dekat-dekat. Laki dia menurun, kemasukan. Dah puas dah dia orang tu, menyelesaikan panggil lah itu dia tak mau balik. So dia datang rumah saya. Saya dengar laki awak jadi dukun kan. Dia tanya isteri saya, tolonglah kan, tolong. Tu dia beritahu tu, nak buat macam mana? Kan tanya lagi. Takkan nak pakai tombak. Aku nak ditombak kan. So pergilah bang. Kesian dia. Dah 2 jam dah dia tak keluar. So saya pergi. Saya pergi tu pasal besok pagi nak kerja. Ni dah tengah malam. Dia Assalamualaikum. Dia suruh lain lah. Kan? Dia kata, tu hari ni dah malam tau. Kan? Ini nak bagi, saya nak kerja besok pagi. Baliklah. Apa? Balik. Yelah. Atuk baliklah. Dia ni dia cara tak langsung punya cerita benda ni cerita. So akhirnya cerita-cerita ni sampailah ke itulah bab penggunaan kan. So balik kita tu, saya dah berhenti bab cerita tu. Dah lama dah cerita ni dah berhenti. Saya dah bawa ke bab perjalanan akhirat.